Suruh Anwar Ibrahim letak jawatan, kalau letak dia jadi psycho, jadilah. You tak aman, you tak tenteram, hidup ni jangan berpaksikan politik semata-mata. Mungkin juga sebab tak amalkan doa tenangkan hati dan elak jadi gila, boleh juga amalkan dua doa ni. Kalau kita nak cakap kosong ikut kebebasan bersuara ni, Dik, you kena terima juga kalau orang lain menidakkan you. You nak dia berhenti dan siapa ganti? Negara ni ada perlembagaan. Penggal lalu kita tukar 3 Perdana Menteri dalam satu penggal. Apa jadi? Masa tu semua Perdana Menteri ambil masa untuk sesuaikan diri, nak pilih kabinet kerajaan, nak pilih dia punya huru bala. Ada yang siap main golf sini sana. Masa tu kita duduk rumah, PKP, PKPD. Negara tak stabil, pelabur lari. You nak repeat the same pattern ke? Atau mungkin you nak pembangkang sekarang jadi kerajaan? Diorang pun tengah ada krisis sesama komponen parti sekarang. PAS dan Bersatu dilihat sekarang tak sebulu. So what can you do? You wait until the next election. You compare based on achievement, bukan sentimen semata-mata. Tapi cukup cakap kosong, kita cakap pasal data pula. You nak cakap pasal aman kan? Indeks kesejahteraan rakyat Malaysia 2023 naik 0.7%. You nak bercakap tentang keamanan, kita tengok GPI. GPI ni apa benda? GPI ni adalah pengukur utama keamanan global. Dia adalah sebenarnya data yang paling komprehensif dalam trend keamanan. GPI Malaysia naik 9 anak tangga pada GPI 2024 dan sekarang kita top 10 negara paling aman dalam dunia. Malaysia juga disenaraikan dalam salah satu daripada 5 negara paling aman dalam domain konflik berterusan. Dan ketiga terbaik dalam domain ketenteraan. Ini adalah salah satu bentuk komitmen negara terhadap keamanan dan ketenteraman awam. Dan semua ini memainkan peranan bila pelabur nak main berlabur kat Malaysia. Buktinya Malaysia merekodkan pelaburan diluluskan sebanyak 378.5 bilion pada tahun 2024, pelaburan paling tinggi dalam sejarah negara. Dekat domestic investment 281 bilion dan dekat foreign investment 170.4 bilion. Dan ini menjangkau 6,700 projek merentas sektor utama dan dijangka kita akan ada lebih daripada 207,000 pekerjaan baru. Atau you nak main isu sentimen Melayu. Masa Akta Insolvensi 1967 dipinda, beribu anak Melayu dapat peluang kedua. Dilepaskan status muflis serta merta. Gaji pejabat awam yang kebanyakannya orang Melayu juga dinaikkan setelah bertahun-tahun tak naik. Bantuan rahmat untuk orang susah, orang miskin tegar dinaikkan. Belum lagi cakap pasal bantuan khas kewangan kepada pesara, pejabat awam, persekolahan, musim terkujur, pesawah yang kebanyakannya orang Melayu.